Sebagai seorang pemandu, perjalanan seperti ini bukan sekadar tentang sampai ke destinasi, ia adalah rutin harian yang memerlukan fokus, kesabaran, dan ketahanan mental. Dalam keadaan trafik petang yang tidak menentu, setiap kilometer mempunyai cabarannya sendiri. Padang Serai pula mempunyai sejarah dan identitinya tersendiri. Pekan tersebut menjadi titik pertemuan antara kawasan pertanian, perniagaan tempatan, dan laluan utama yang menghubungkan beberapa daerah di Kedah dan Pulau Pinang. Walaupun tidak sebesar bandar utama lain, Padang Serai memainkan peranan penting kepada masyarakat sekitarnya. Sepanjang perjalanan ini, kita dapat melihat bagaimana jalan raya sebenarnya menghubungkan pelbagai kehidupan. Ada yang pulang ke rumah selepas bekerja, ada yang baru memulakan perjalanan malam, dan ada juga pemandu yang akan terus berada di atas jalan sehingga lewat malam demi mencari rezeki. Deruan enjin lori serta bas dan bunyi kenderaan menjadi latar utama perjalanan. Dari kawasan ini, lori mula menyusuri jalan perusahaan, sebuah laluan yang cukup sinonim dengan aktiviti industri dan logistik di Perai. Di sepanjang jalan, deretan kilang berdiri memenuhi kiri dan kanan laluan. Kawasan ini menjadi antara pusat industri penting yang menggerakkan ekonomi Pulau Pinang dan wilayah utara negara. Setiap hari, lori keluar masuk membawa pelbagai jenis barangan dari bahan mentah hinggalah produk siap untuk dihantar ke seluruh negara. Tidak jauh dari laluan ini, kelihatan juga sebuah balai bomba yang sentiasa bersedia menghadapi sebarang kecemasan di kawasan industri yang sibuk ini. Kehadiran balai bomba di tengah-tengah zon perindustrian menggambarkan betapa aktif dan pentingnya kawasan ini kepada operasi harian ekonomi tempatan. Memasuki lebuh raya menghala ke utara, perjalanan menjadi agak lemah. Cahaya petang mula menyinari permukaan jalan, sementara deretan kenderaan bergerak tanpa henti menuju destinasi masing-masing. Ada yang pulang ke rumah, ada yang menghantar barang, dan ada juga yang masih mempunyai perjalanan jauh di hadapan. Lori memasuki susul keluar Sungai Dua, sebuah kawasan yang menjadi pintu pertemuan antara Pulau Pinang dan laluan menuju ke Padang Serai Kedah. Dari sini, perjalanan akan mula meninggalkan suasana lebuh raya dan memasuki laluan yang mempunyai cerita dan suasananya tersendiri. Jalan ini diwartakan secara rasmi sebagai sebahagian daripada laluan negeri P198, sebuah rangkaian jalan yang menjadi nadi pergerakan harian penduduk tempatan di utara seberang Perai. Berbanding suasana lebuh raya yang laju dan sibuk, jalan ini menggambarkan suasana yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Di kiri dan kanan jalan, terdapat deretan restoran, kedai makan, pekan kecil, dan kawasan perkampungan yang masih aktif dengan rutin harian penduduk. Menjelang waktu petang, kedai-kedai makan mula akan dikunjungi pelanggan. Ada yang singgah membeli makanan sebelum pulang ke rumah, manakala sebahagian lagi baru memulakan aktiviti malam mereka. Laluan ini bukan sekadar jalan penghubung, tetapi juga sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat di kawasan Sungai Dua. Jalan Merbau Kudung, sebuah jalan negeri yang terletak di kawasan Tasik Gelugur dalam daerah seberang Perai Utara. Jalan ini mempunyai panjang sekitar 4.21 km menghubungkan dua kawasan utama iaitu Pokok Sena dan Sungai Dua. Walaupun tidak sepanjang lebuh raya utama negara, jalan ini menjadi nadi penghubung penting bagi penduduk kampung, petani, pekerja dan pengguna harian di kawasan sekitar. Jalan Merbau Kudung diwartakan sebagai laluan negeri P205. Di bahagian timur laut, jalan ini bermula di persimpangan Jalan Pokok Sena dan Jalan Lahar Yui, manakala di penghujung barat daya pula,
laluan ini berakhir di Jalan Sungai Dua, berhampiran kawasan Pekan Sungai Dua, serta Masjid Sungai Dua yang menjadi mercu tanda tempatan. Apa yang menjadikan jalan ini menarik ialah suasana sekelilingnya yang masih mengekalkan identiti luar bandar Pulau Pinang. Sepanjang perjalanan, pengguna akan melalui kawasan kampung seperti Kampung Merbau Kudung, selain kawasan pertanian yang menghijau dan taman perumahan seperti Taman Merbau Kudung. Pada waktu pagi dan petang, jalan ini menjadi laluan utama penduduk setempat untuk ke tempat kerja, sekolah, pasar dan pelbagai urusan harian. Walaupun jalannya tidak terlalu besar, ia tetap memainkan fungsi penting dalam menghubungkan komuniti luar bandar dengan pekan berhampiran. Bagi pencinta dokumentari jalan raya atau rakaman dashcam, Jalan Merbau Kudung menawarkan suasana yang cukup tenang dan klasik. Pemandangan kampung, sawah, motosikal penduduk tempatan serta pergerakan harian masyarakat memberikan gambaran kehidupan sebenar di kawasan luar bandar Pulau Pinang. Kadang-kadang, jalan seperti inilah yang menyimpan kisah sebenar sesebuah tempat, bukan sekadar laluan kenderaan, tetapi penghubung antara komuniti, ekonomi tempatan dan kehidupan masyarakat setempat sejak bertahun-tahun lamanya. Jalan Merbau Kudung mungkin bukan jalan yang terkenal di Malaysia, tetapi bagi penduduk di Tasik Gelugor dan Sungai Dua, laluan ini tetap mempunyai nilai dan kepentingannya yang tersendiri. Jalan Pokok Sena memainkan peranan penting dalam menghubungkan pelbagai kawasan perumahan, kampung serta institusi pendidikan di sekitar seberang perai utara. Jalan ini dianggarkan mempunyai panjang sekitar 1.5 hingga 2 km. Walaupun jaraknya agak pendek, kepentingannya kepada penduduk tempatan sangat besar. Setiap hari, laluan ini digunakan oleh pelbagai jenis pengguna jalan raya termasuk penduduk kampung, pelajar sekolah, penunggang motosikal serta pekerja yang berulang-alik ke kawasan berhampiran. Apa yang menarik tentang Jalan Pokok Sena ialah suasana persekitarannya yang masih mengekalkan identiti kawasan separa luar bandar Pulau Pinang. Di kiri dan kanan jalan, terdapat gabungan kawasan perumahan moden, kampung tradisional serta lot-lot kecil pertanian yang masih aktif digunakan penduduk setempat. Selain menjadi laluan utama komuniti setempat, jalan ini juga berfungsi sebagai penghubung penting ke beberapa jalan lain di sekitar Tasik Gelugor. Ini menjadikan Jalan Pokok Sena sebagai salah satu laluan alternatif yang membantu melancarkan pergerakan penduduk tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada jalan utama yang lebih sibuk. Pada waktu pagi, suasana jalan ini menjadi lebih hidup dengan pergerakan ibu bapa menghantar anak ke sekolah, motosikal pekerja yang keluar mencari rezeki, serta penduduk yang memulakan rutin harian mereka. Manakala pada waktu petang pula, laluan ini kembali sibuk apabila penduduk pulang ke rumah selepas seharian bekerja. Bagi peminat rakaman dashcam dan dokumentari jalan raya, Jalan Pokok Sena mempunyai daya tarikannya tersendiri. Walaupun bukan lebuh raya besar atau jalan berprofil tinggi, suasana jalan kampung yang tenang serta kehidupan masyarakat setempat memberikan nilai visual yang cukup menarik untuk dipaparkan dalam video dokumentari. Kadangkala, jalan yang pendek seperti inilah sebenarnya paling dekat dengan kehidupan rakyat biasa. Ia menjadi saksi kepada rutin harian masyarakat, perkembangan kawasan setempat dan perubahan lanskap dari masa ke masa. Jalan Pokok Sena mungkin hanyalah sebuah jalan tempatan di Tasik Gelugor, namun bagi penduduk sekitar, ia tetap menjadi laluan penting yang menghubungkan komuniti dan kehidupan harian mereka setiap hari.